Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Farisonori Motovlog. So, untuk video kali ni kita tak berada dekat atas motor ataupun kita tak ada POV motosikal, tetapi kita berada di dalam kereta sebab saya baru sahaja sampai ke Penang, okey, di mana kita akan menghadiri satu event yang bagi saya semua rakyat Malaysia nak tahu macam manakah bentuk rupanya, macam manakah feelingnya, okey, iaitu tentang ZX Moto. Okey, so dalam video ni saya nak cerita dululah tentang siapakah ZX Moto ni, siapakah pengedar dia. So seperti yang semua orang tahu, pengedar sah, satu-satunya pengedar sah di Malaysia untuk brand ZX Moto ini adalah Enforce. So mungkin korang boleh komen apa harapan korang dekat Enforce bila dah bawa motor ni, sebab aku rasa pihak Enforce pun akan baca lah dalam video aku punya komen-komen. So korang boleh komen dekat video ni apa yang korang, apa impian korang dekat Enforce, supaya mungkin ada Enforce nak perbaiki dan sebagainya. So nak korang komen dekat bawah apa yang harapan korang dekat Enforce untuk jaga brand ni. Sebab kita tahu Enforce memang banyak brand yang bawa masuk lah. News yang kita dapat adalah pihak Enforce telah pun menyiapkan motor itulah 500 RR. So aku memang super excited nak tengok motor tu, bukan disebabkan atas kertas punya dokumen, tapi nak lihat sendiri kecantikan motor tu. Sebab motor tu sendiri dia punya power walaupun 500cc, tapi dia punya power is around 86 horsepower macam tu lah. So aku rasa macam aku memang over excited lah. Memang aku nak tengok depan-depan kecantikan motor tu. Sebab lepas aku dah tengok dekat social media, orang kata motor ni lawa. Paling penting aku nak rasa dia punya. Pun korang boleh komen dekat bawah apa yang korang nak tahu pasal motor ni. InsyaAllah untuk besok kita akan kupas dengan lebih mendalam lah pasal motor ni, ZX Moto. So ZX Moto ni sebenarnya dia adalah nama owner. Zheng Shuo ni tu sebab nama dia ZX lah, Zheng Shuo. So dia adalah owner, the only owner. Dan untuk mencapai ke tahap sekarang yang macam orang duk cakap-cakap sekarang ni, dia mengambil masa dalam tempoh 20 tahun lah. Bukan sekejap 20 tahun. 20 tahun dia bina nama untuk dapat this kind of name branding yang sekarang ni yang berada. It's not a short journey, it's very long journey. Bagi aku dia memang luar biasa lah perjalanan dia. Dan sekarang ni dia dah berada dekat Malaysia, dah ada dah pun leak sikit lah, leak sikit, buat CP-CP sikit kan. So aku memang nak tengok depan-depan lah esok. So korang komen dekat bawah. Baru-baru ni pihak ZX Moto ni, diorang ada satu lagi motor 800cc, dan 800cc tu telah pun memenangi satu kejohanan yang besar dekat dunia, iaitu WSSP dekat Portugal. Okay, World Super Sport. Dalam dia WSBK, tapi di dalam kelas World Super Sport. So berlumba dekat Europe dengan brand-brand Europe, dan kau pula menang di antara brand-brand Europe tu. So dia adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa lah. Okay, sebab kita daripada aku mula dalam dunia pemotoran ni, okey, kita nampak memang brand-brand Europe ni sangat-sangatlah established. Okey, tak orang ni yang cover, orang ni cover. Tak orang ini yang ambil kejohanan, orang tu ambil kejohanan. Tapi dia still di bawah Conti punya branding, iaitu Continental, iaitu atau nama lebih mudah adalah Europe punya brand lah. Tapi dengan pencapaian yang dicapai oleh ZX Moto ni, dia memberi satu impact yang besar kepada brand-brand Europe sekarang ni, di mana branding daripada China ini dah mula memberi impact kepada dunia pemotoran dunia. Bukan sahaja Malaysia tetapi dunia. Dekat situ orang dah jadi macam, wow, motor ni memang luar biasa. Memang gila lah, bagi aku memang gila dengan bentuk. Dan untuk dekat Malaysia, yang aku baca dekat social media, antara model yang memberi orang kata apa, berbualan hangat ni adalah satu adalah 500cc, iaitu yang 500 RR. 500 RR ke? Sekejap. 200, yalah 500 ZX 500 RR. 500 RR tu dia adalah super sport motorcycle yang memang lawa lah. Kalau korang search Google kat sekarang ni, memang motor tu memang lawa. Tu sebab kenapa aku datang Penang, sanggup datang Penang, semata-mata nak tengok motor tu depan-depan. Bukan saja atas kertas, tetapi aku nak tengok depan-depan. ZX Moto ni bagi akulah, dia dah macam dah ke arah
a new level of China punya brand. CF Motor kita tahu dah, dia memang dah ada kelas dia sendiri. Tapi ZX Motor ni dia dah macam dah, bagi akulah dia dah macam boleh hampir sama dengan CF Motor punya rasa, dia punya branding dia punya terletak. So benda tu yang membuatkan aku rasa macam wah, aku nak tengok motor ni daripada depan dan aku nak rasa dia, especially dekat dia punya tunggangan. Sebab yang aku baca, tunggangan dia tak begitu agresif, macam tak ada tunduk sangat, dia macam half je macam tu. So memang excited gila lah. Aku nak rasa esok, aku nak tengok depan depan dan aku akan ambil video lawa-lawa esok. So pastikan korang subscribe channel aku akan bagi yang terbaik. Dan kalau kata di antara korang yang nak tahu dengan lebih mendalam, korang boleh komen kat bawah. Nanti aku akan pick a comment dan aku akan cuba release untuk esok lah. Satu lagi, dia macam motor retro. Motor retro tu pun tak silap aku 500cc juga. Nama dia ZX500, tak ingat ada punya. Tapi dia macam retro punya bike lah, naked bike, retro bike. So memang lawa. Aku harap besok pun pihak Enforce bawa juga display benda tu kepada media. Cik Hasri, iaitu COO Enforce, dah bagi tahu dekat ada punya podcast, dorang akan jual motor, harga motor ZX ni bawah 40,000. So mana-mana yang motor 500cc atas 40,000 memang tercabar kuat lah. Bagi aku tercabar kuat. Dan dia akan jual di bawah 40,000, tak tahulah berapa. So korang boleh letak estimate dekat harga dekat bawah. Sebab aku nak tahu juga dari spek-spek diorang, korang ni macam mana rasanya nak menjadikan tak tahulah. Aku rasa macam this will be another new wave. Benda yang aku nak kongsi dalam video kali ni memang short, dekat dalam kereta aku baru sampai. Sebab kenapa aku buat video ni, sebab aku cuba dapatkan sebanyak mungkin information yang aku perlukan daripada anda semua yang menonton video ini, supaya aku boleh cover untuk esok hari. Sebab esok hari will be a long day untuk kita, para media, untuk kita bersama-sama dengan pihak Enforce untuk melihat sendiri kecantikan motor ZX ini. Okay, so alright guys, please komen. Kali ni aku mengharapkan komen korang. Tolong banyak-banyakkan komen. Dan jumpa korang untuk for the next vlog esok. So besok once dia habis je, aku akan terus shoot dan aku akan terus upload lah esok malam jam 9.30 malam. Okay, so alright guys, itu saja. Aku pun nak mandi rehat dekat hotel, dan kita jumpa esok lah. Alright, so kepada mereka yang baru jumpa, nak tahu perkembangan esok, sila subscribe dan tekan button loceng supaya korang tak lupa video aku esok malam. Alright, okay guys, jumpa korang for the next vlog. Bye bye, peace yo, assalamualaikum, ciao.